Ya, Menteri. Tuan Mengerusi, cadangan pindahan ini tidak dipersetujui. Pertamanya sudah tentulah Yang Berhormat dia maklum, iaitu jawatankuasa ataupun komisioner dan juga ahli-ahli jawatankuasa apa sekalipun, secara amalannya, pelantikannya itu ialah mengikut perlembagaan, dilantik oleh Agong atas nasihat Perdana Menteri. Jadi ini ialah kerana Perdana Menteri itu mendapat mandat daripada rakyat yang merupakan ketua kepada sebuah parti yang menguasai majoriti di Dewan Rakyat. Itu mandat dia. Jadi untuk bagi hanya rang undang-undang ini diberikan pengecualian supaya pelantikan ini berbeza dengan yang lain. Pertamanya sudah tentu tidak mengikut kehendak perlembagaan. Keduanya kita akan mewujudkan satu duluan presiden. Banyak sebelum ini akta-akta rang undang-undang Suruhanjaya yang kita bahaskan, luluskan, semuanya pelantikan itu dibuat berdasarkan amalan convention. Jadi untuk kita membuat permulaan di sini, saya kira ini adalah satu tindakan atau langkah yang tidak konsisten dan akan mendatangkan masalah di masa akan datang. Dan juga adalah tidak adil untuk Yang Berhormat mempunyai satu sikap prejudis terhadap individu-individu yang bakal dilantik ataupun yang telah dilantik oleh Agong atas nasihat Perdana Menteri, kerana saya percaya mereka telah menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik, bertindak bebas dan melakukan apa yang betul. Sebagai contoh yang ketara sekali, Suruhanjaya diraja untuk melihat tentang isu yang berkaitan dengan Vicky Linggam. Kita lihat bagaimana ketiga-tiganya itu mempunyai pandangan yang bebas dan memberi pandangan yang tidak boleh dikatakan sebagai pengaruhi oleh eksekutif. Hasil daripada itulah maka berbagai-bagai pembaharuan yang telah dilakukan. Jadi saya rasa untuk meletakkan pindahan ini sebenarnya ialah membuat satu kenyataan, iaitu bahawa kita rasa tidak percaya kepada sama ada kepada individu-individu sama ada yang bakal akan dilantik ataupun yang telah dilantik sebelum ini oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, terima kasih. Isu ini presiden dan ini sudah jadi amalan, memang itu betul. Inilah sebabnya kita ada situasi di sini ada ketidakkebebasan di banyak agensi dan badan-badan yang harus bebas dan profesional. Ini terjadi masalah selective prosecution, di mana pihak-pihak yang harus independen, yang harus bebas, ambil pihak eksekutif. Jika ini satu masalah yang utama di Malaysia ini, dalam amalan demokrasi kita, dalam tadbiran kita, dan ini harus dikendalikan. Dan cara dia ialah untuk memastikan bahawa tidak terlalu banyak kuasa ditumpukan atas satu individu, walaupun dia Perdana Menteri, dan wujudkan satu check and balance. So walaupun katakan kita lulus di sini dan kita kena tukar undang-undang yang lain, itu saya ingat satu langkah yang baik untuk negara kita ni. Kita nak mantapkan demokrasi di Malaysia. Saya rasa ini ini satu isu yang penting. Ini bukan hanya sia-sia saja. To make democracy more balanced di Malaysia. Ini dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Tapi Yang Berhormat juga lihat daripada segi kerajaan. Ya, kalau sekiranya kerajaan membuat pelantikan hanya kepada orang yang sememangnya daripada segi orang ramai tahu bahawa mereka ini hanya menurut kehendak kerajaan, ya, itu juga akan memalu kerajaan. Dalam era internet dan bermacam-macam lagi, tidak mungkin boleh dilakukan sewenang-wenangnya pelantikan yang dianggap sebagai hanya memilih orang atau melantik orang yang mengikut telunjuk. Kerana dia sebagai individu juga, dia tidak mahu
mengambil tindakan yang boleh dilihat sebagai dipengaruhi oleh kerajaan. Malah kadang-kala dia berlaku satu keadaan di mana komisioner yang dilantik oleh kerajaan ini terpaksa bertindak untuk menampakkan kepada masyarakat bahawa dia bebas. Kadang-kadang dia ada pressure itu. Kerana walaupun dalam kes tertentu itu tidak ada kes, tetapi kalau diputuskan tidak ada kes, mungkin akan dianggap oleh masyarakat bahawa dia mengikut telunjuk kerajaan. Itu juga merupakan satu masalah kepada mereka. Jadi sebab itu kepada saya adalah lebih baik kita ikut cara yang sedia ada dan berilah keyakinan kepada individu-individu. Kalau sekiranya individu itu mengambil tindakan yang mungkin dilihat sebagai tidak adil, itu masalah individu, bukan masalah pelantikan, ya, masalah individu. Dan jika perlu kita tukar dia. Jadi sebab itu pada saya carangan pindahan ini adalah tidak dipersetujui. Baik, adik-adik yang berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindaan tidak disetujukan. Fasal-fasal 5 dan 6. Pasal-pasal 5 dan 6 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Fasal-fasal 7 dan 8 pindaan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Silakan, Yang Berhormat. Ini datang daripada pindahan yang pertama itu. Dia berkaitan dengan pindahan yang pertama itu, di mana di fasal 7(4) dalam pelantikan seorang Pesuruhjaya boleh pada bila-bila masa ini dibatalkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan yang 8 pun sama, 8 subsection G, pelantikan telah dibatalkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan pindahan yang dicadangkan ialah ini digugurkan. Kerana ini pun dinampak sebagai satu kuasa untuk eksekutif. Dan juga ada lain-lain ruang untuk, katakan dalam 8 itu, ada A sampai H yang boleh dipakai untuk gugurkan seorang Pesuruhjaya. Jadi tak perlu bagi kuasa pada Perdana Menteri sendiri untuk tanpa reason yang lain untuk gugurkan dia. Belum. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera dalam kertas pindaan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput sekarang ini terbuka untuk dibahas.